It sounds stupid as hell. This is the film. It's stupid as hell. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di program, iaitu filem Anaconda. Thank you so much kepada Sony Pictures Malaysia kerana menjemput aku untuk tonton di premiere. Dan premiere tersebut dia bawa ular betul. Dia bawa 3 ekor ular sebesar alam. Aku dipahamkan dia bukan ular sawa. Dia apa? Amazon Python apa dah? Aku tak Aku kenapa dia bawa ke sini mah? Aku takut. One of the things yang aku rasa macam aku agak phobia ataupun takut adalah ular. Anything reptiles, aku macam, kalau macam Zootopia punya animation tu okey ya, tapi kalau real life dia macam takutnya. Sebab badan semua dia macam licin, melekit semua tu. Anyway, Anaconda, sebuah filem yang dia sebenarnya dia bukan reboot, dia meta reboot. Aku baca dekat Wikipedia ni untuk filem 1997 Anaconda. Dan bila aku tonton filem tu, baru aku faham kenapa dia hire Jack Black, kenapa dia hire Paul Rudd untuk this meta reboot. Sebab cuba kau bayangkan, kalau diorang nak reboot filem Anaconda yang dulu tu ke zaman sekarang, with the lousy CGI, with the lousy type of visual effects, memang confirm akan flop. Confirm, aku boleh guarantee kau letaklah siapa pun dalam filem tu, memang akan flop. Sebab in the sense of 2025, 2026 ni, people are getting more, apa nama perkataan, lebih picky untuk filem. Okay, so dengar siapa-siapa yang buat filem Malaysia, okay, dugong apa ke, sebab audience dah semakin picky dan dia tak akan spend duit untuk pergi tengok filem yang CGI tak apa-apa, untuk kau reboot filem yang kau dah suka waktu kau kecil dulu. At the same time, sekarang ni jadi lagi sucks. So, apa yang Sony and the rest of the team decided to make a reboot dan tukar genre terus. Filem ni bukan filem horror, thriller, slither type of film. Dia filem ni dia comedy. Obviously kau tengok trailer pun kau dah tahu dah cerita comedy kan. But the fact that dia orang berani untuk tukar that genre daripada horror thriller kepada something, comedy. Like, aku rasa 90% of this film is comedy. Ular tu aku rasa muncul dalam 10% ni. Ular tu ada, tapi tak adalah banyak sangat kan. Tapi more tu diorang ni cuba nak reboot filem Anaconda yang diorang acknowledge dulu. Memang yang tu, yang filem ada Ice Cube, ada siapa nama perempuan tu, Jennifer Lopez semua tu. Diorang nak reboot filem tu, tapi diorang ni adalah independent filmmaker. So diorang memang buat budget style ke apa kan. And adakah diorang berjaya sampai ke sana? Tiba-tiba ular yang diorang gunakan untuk prop tu mati tengah jalan. So diorang terpaksa cari ular sebenar. Yeah, I know, it doesn't make sense. It sounds stupid as hell. This is the film. It's stupid as hell. Memang kau akan tengok sekadar kau gelak gila-gila babi ni kan. Kau tak boleh ambil serius filem ni sebab dia memang state that dia memang filem yang meta. Kau tahu tak meta? This is the highest point of meta lah. Dia buat macam dia menganjing diri sendiri tentang, even Sony pun menganjing diri sendiri dalam filem ni. Ada satu part tu dia menganjing, aku macam gelak gila babi macam, betul lah tu. Kebanyakan studio besar dia orang dah sampai dah tepu. Dia orang dah tak boleh nak generate new idea, dia reboot filem-filem lama kan. Tapi filem yang ni reboot aku agak suka lah. Sebab dia okay. Ada orang katakan filem ini macam menyamai level-level Tropic Thunder ke apa ke. Tak, aku tak rasa dia level Tropic Thunder. Cuma dia comedy dalam hutan, dan diorang ni cuba nak shoot filem Anaconda tu je lah. There's a lot of things yang kau boleh petikai kan tentang dia punya continuity, dia punya story, banyak je. Tapi bila kau tengok filem ni pun filem main-main, so macam kau tak adalah nak ambil serius sangat. Kau sekadar enjoy tengok filem tu, lepas tu kau belah tak ada benda pun. Rating aku untuk filem Anaconda tahun 2025 ni adalah sebanyak 4/5 bintang. Aku enjoy, aku gelak gila babi. Aku dengan wife aku gelak. It's good, it's funny as hell. But do take it, jangan anggap filem ni serius lah. Aku rasa memang adakah dia, aku rasa
it's a one-off film kot. Aku tak rasa diorang nak teruskan franchise ni untuk this genre comedy, sebab nanti dia dah menjadi under meta pula kan. So apa pandangan guys tentang filem Anaconda? Kamu boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Jangan lupa pergi pada Zaflog yang datang. Thank you.